Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 19 Ramadan 1447, 9 Mac 26. Bagi orang Mekah hari ini 20. Malam ni masuk malam awal 10 akhir Ramadan. Kita pun kalau kita rasa takut rugi malam, kita boleh mula malam ni lagi sebagai malam awal 10 terakhir Ramadan. Tak apa, mula awal tak rugi. Sebab orang Mekah mula malam ni, dia mula malam ni. Jadi Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnianya kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Di mana dalam surah yang mulia ini, ayat yang surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13, ayat yang kita akan baca bermula ayat 13 sampai ayat 18. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala cerita tentang ancaman puak-puak kafir terhadap Nabi mereka. Dua pilihan saja. Kalau tak berhenti dakwah ni, aku akan halau kamu keluar daripada negeri, ataupun kamu U-turn balik kepada agama tok nenek kita. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, lawan, jangan takut pada puak kafir. Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Tak lama lagi. Di dunia binasa dengan kekalahan, di akhirat dengan neraka Jahannam. Kemudian para Nabi, Rasul alaihi wassalatu minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala akan bantu mereka. Dan di akhir ayat kita ini, Allah Ta'ala buat bandingan di antara amalan orang kafir, pahala yang dia dapat, dengan abu yang berterbangan. Tak ada faedah ke apa. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang-ambing tanpa bimbingan. Baik, ayat kita ni 13 hingga 18 panjang. Kita akan baca beberapa ayat biiznillah azza wa jalla. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 484. Yang ada mana-mana naskah edisi tafsir lain, cari ayat surah Ibrahim ayat 13. Surah dengan ayat tak lari, muka surat mungkin lari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Allahu Akbar walillahilhamd. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita beberapa penjelasan. Kita tengok pada makna dan munasabah. Tengok dia punya terjemahan dulu. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim, dan berkatalah pula orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina, demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami. Kalau tak berhenti dakwah ni, kita halau keluar, buang daerah. Au la ta'udunna fi millatina, atau kamu menjadi sama seagama dengan kami, yutan balik ikut tok nenek, jangan ikut hak baru ni. Hak baru ni pecah belah. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin, lalu Tuhan mereka wahyukan kepada rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam, demi sesungguhnya kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Orang zalim akan dibinasakan. Jadi munasabah ayat ni jelas Munasabah ayat ini jelas apa Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Dalam ayat yang lepas, ayat 12, Allah Ta'ala ajar supaya para Nabi alaihi salatu bertawakal kepada Allah, sabar menghadapi cabaran. Tawakal dan sabar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kerah kepala, degil, tak reti basah, kata puak-puak kafir ni dengan rasul mereka. Dia bukan nak taat, dia ancam, warning, amaran keras. Kalau kamu tak berhenti, kamu akan dihalau daripada negeri ini. Buat berani kan? Berani, kamu akan dihalau keluar dari negeri ini. Kamu tak boleh duduk sinilah, tak layak duduk di sini. Allahu Akbar. Atau undur balik ajaran tok nenek, selamat. Jelas kita punya ayat munasabah. Kita pergi pada tafsir ayat. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim, ai berkatalah kafir setelah berhujah. Mana para nabi alaihi salatu telah berhujah dengan kaum dia, ajar pada mereka, dakwah mereka, ajak mereka, Kelantan kata kecek mereka, ajak mari supaya beriman, tak mau juga. Maka bermulalah at-tasadum ataupun tasaru', pertembungan. Mula kafir pun tunjuk tunjuk kerah kepala, dia kata apa? Lanukhrijannakum min ardina, berhenti atau kamu akan dihalau. Ayat ini ditafsirkan dengan beberapa peristiwa. Contohnya tanda Allah Ta'ala cerita tentang kaum Syuaib, ayat surah Al-A'raf 88. وقال الذين كفروا وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. Sama Syuaib mau berhenti,
ataupun balik ke agama asal. Kalau tidak, keluar. Ayat yang kedua, hikayat kepada kaum Lut. Suratul Namli ayat 56. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Puak-puak kaum Lut, Qura Sadum, puak Sodomi, dia kata Nabi Lut, kalau tak berhenti, akhriju al hamba, halau keluar. Mereka orang suci, tak layak duduk sini. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala cerita tentang Quraisy dengan Nabi SAW. Surah Al-Isra ayat 76. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi yukhrijuka minha. Tengok, kafir duk attack Nabi, nak keluarkan Nabi daripada Mekah. Dalam ayat Al-Anfal 30 jelas. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Tengok. Dalam mesyuarat parlimen Korea Darun Nadwah, mereka dah putuskan 3 pilihan. Sama ada liyuthbituk, tangkap, penjara, yaqtuluk, bunuh, aw yukhrijuk, keluar. Samalah. Mana-mana kaum dulu gitulah pertembungan mereka. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita di sini 3 nabi. Kalau kita pergi cari hak lain pun gitulah keadaan. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah wahyukan kepada Nabi alaihi wasallam, lawan, kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Tak usah takut lah. Jangan takut. Ancaman mereka kecil. Mereka akhirnya akan kalah. Jadi gitulah kesimpulannya. Kemenangan akan diberi, tapi setelah melalui proses pentarbiahan, proses ujian, akhirnya mereka akan binasa, kafir akan binasa, Islam akan menang. Alhamdulillah. Ayat 14. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Allah. Dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Balasan baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, menghitung amalnya, dan takut akan janji-janji azabku kepada orang yang derhaka. Jelas kan? Mana ayat ini munasabah jelas. Setelah diancam, Allah kata lawan, datang ayat ini jaminan Allah, kamu akan ambil tempat mereka. Alhamdulillah, tanda belajar hari ini dalam sejarah 20 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala anugerahkan Nabi Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala berhala-berhala yang ada di 360 tongkol di sekeliling Kaabah semua dihancurkan, dan Mekah telah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya daripada unsur-unsur syirik dan penderhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Ramadan syahrul intisarat. Bulan Ramadan ni bulan penuh dengan kemenangan. Bukan bulan pakat duk tidur buat tarik mata, atau bulan duk besar ke perut memenuhkan tong sampah dengan makanan yang tak habis, ataupun duk bulan ke tandas. Jangan. Orang lain berulang ke mana? Mencari kemenangan untuk Islam. Umat kemudian ni kau duk boleh pergi ke bazar,
Pagi tengah harinya bazar, petang tu sampah makan tak habis, malamnya berulang ke tandas. Dah makan banyak, jambek lah jawab dia nya. Allahu akbar. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi ayat ini jelas Allah Taala janji akan beri kemenangan kepada umat Islam. Banyaklah ayat-ayat lain. Tuan-tuan tandalah kalau kita baca kepanjang, di antara ayat yang Allah janji kemenangan surah Al-A'raf 128 129. Jelas. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa kata sabarlah, minta pertolongan Allah, bumi ni kita akan milik. Alhamdulillah. Fir'aun binasa, Bani Israel berkuasa. Allahu akbar. Baik. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Allah Ta'ala janji kemenangan itu kepada dua orang. Liman khafa maqami, bagi orang yang takut akan sikap keadilanku. Jadi bagi orang yang takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala, kalau dia tak telus, tak adil, tak tauhid, dan bagi orang yang takut melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua orang ni bila takut kepada Allah Ta'ala, melakukan ketaatan, dan mereka akan tinggalkan maksiat. Sebab tak ada orang panggil nak takut Tuhan, mulut takut, maksiat buat. No, itu tak betul jalan nama dia. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita menjadi manusia yang takut, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada ayat 16. Ayat 15 dulu. 15 lagi. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Allahu akbar. Dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan, dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi berdegil dalam keingkarannya. Istaftahu maknanya rasul-rasul minta pertolongan Allah. Istaftahu dengan makna rasul minta pertolongan Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamatkan. Ya Allah, berilah kemenangan kepada kami. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, bantulah kami. Minta. Maka bila Rasul minta, Allah Ta'ala perkenankan. Allah terima doa dia. Wa khaba kullu jabbarin 'anid. Allahu akbar. Ay khasira wa halaka. Khasira wa halaka, kecewalah, binasalah semua orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang takabur. Binasa dan lagi berdegil dalam keingkarannya, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau terlepas di dunia, mereka tak akan lepas di akhirat. Mungkin terlepas di dunia, tapi mereka tak akan lepas di akhirat, kena di sana. Siapa? Di mana mereka? Ayat 16. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Allahu akbar. Di belakangnya disediakan neraka Jahannam, dan ia akan diberi minum dari air danau yang keluar dari tubuh ahli neraka. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua, ya Allah. Min waraihi jahannam, ay min amam kulli jabbarin anid. Semua orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur itu, Allah sediakan di hadapan mereka neraka Jahannam. Apa dia? Yusqa min ma'in sadid,
minuman mereka daripada air danau, nanah, darah ahli neraka. Orang lain buat jus anggur, jus apa ni, mangga, dia minum jus nanah. Bayangkanlah, panah pula, kotor lagi. Apa lagi yang tidak menakutkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, para jemaah sekalian? Kenapalah masih lagi degilnya kita? Kenapalah masih kerah kepalanya kita? Dah nak masuk 10 akhir Ramadan masih lagi lara dan leka. Kenapa? Sebab kita tidak belajar Quran, kita tidak tadabbur Al-Quran. Kita dah habiskan masa dengan qila wa qala, cakap sana cakap sini, tak habis-habis. Dulu orang duk main berita-berita palsu gitu, payah nak cerita. Tapi mari zaman AI ni, Allahu Akbar, dia reka gambar orang tu betul-betul duduk di Palestin lah, duduk di Iran lah, duduk di mana-mana lah. Kita pun tak nak percaya, jadi tak percayalah senang. Nah, orang duk kata apa ni, orang ni bom ke negeri tu, tak nak ngesah, kata orang. Tak nak ngesah, nak kata betul salah. Pasal tu lah payah kita nak ulah isu-isu semasa sekarang ni. Sukar ulah-ulah orang komen bahawa AI tu tak, malu besar kita, tak teliti yang kita ni. Yang kena teliti, jangan logal. Allahu Akbar. Kita pergi pada ayat 17. Yatajarrahu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayt wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Ia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuknya. Allahu Akbar. Dan ia didatangi penderitaan maut dari segala arah, sedangkan ia pula tidak mati supaya terlepas dari azab seksa itu. Dan selain dari itu ada lagi azab seksa yang lebih berat lepas daripada itu. Na'udzubillah. Allah, tengok ni orang kafir ni, munasabah jelas lah. Yatajarra'u yatahassa zalikal jabbarul anidus sadiq. Si angkuh, si sombong, si kafir tadi, bila malaikat mari nak tuang dalam mulut dia air nanah neraka, tak mahu dia. Yashrabuhu qahran, dipaksa minum. Nak kata apa? Allah, wala yakad yaqtali'hu, dia minum ni tak boleh telan, busuk, kotor, jijik. Nak kata apa? Nak telan kan, benar. Panah lagi. Kita minum sekali-sekali minum air basi pun benar. Penjual pasar bazar pun, bila dia tak habis air, dia betul-betul dia bagi, kena teh dulu nak minum dah. Bazar tu daripada tengah hari lagi dia buat. Kalau lepas tarawih baru nak minum, hati-hatilah, takut kena hak basi, hak gapo, sakit perut, kita boleh puasa ni nyanya. Niat dia baik, tapi langkah berhati-hati kena ada. Ya tajarra'uhu, ahli neraka minum air yang dia tak suka, susah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'tihil mautu min kulli makanin. Maknanya seksaan-seksaan tu, kalau atas dunia ni mati lama dah orang tu. Seksaan yang diterima itu, andanya di atas dunia mati sekaligus. Mudah mati ni. Kita tengok orang-orang yang mati mengejut ni, aksiden. Kata belakang, afanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala selamatkan kita dan kamu semua.
kita nak mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kadang-kadang banyak dia tak ada apa-apa. Doktor kata mati sebab kepala terantuk, mati. Jatuh dalam gaung, tulisan dia sebab terbalik ni, jantung dia terhentak, macam mana? Mati. Mudah ya mati. Allah kata ahli neraka ni ya'tihil mautu min kulli makan, maknanya cara sebab-sebab kematian tu ada banyak. Dalam tubuh dia tu banyak kena mati, kena hatuk kepala lah, kena tu, kena ni, mati lah. Kalau atas dunia ni mati lama dah. Tapi dalam neraka wa ma huwa bimayyit, dia tak akan mati dalam neraka. Kalau mati sesat lah, tak ada apa dah dia. Habis lah azab. Tapi oleh kerana tak mati itulah, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tak mati. Kalau mati sekali masuk neraka, mati habis kita. Tak mati. Allahu Akbar. Jadi bila orang neraka ni minta mati, royak malaikat, ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Malaikat, mintalah Tuhan mati kita. Malaikat marah. Dia qadi ana qala, malaikat kata ikhsau, diam. Kecek banyak. Sekali jengkau malaikat tanya buat dia, mari minta pula. Allah Akbar. Bacalah ayat-ayat tentang neraka, tentang azab Allah, biar kita rasa takut, gerung nak buat maksiat, nak malah ibadat, insya-Allah. Allahu Akbar. Wa min waraihi azabun ghaliz. Selepas daripada tu ada lagi azab yang cukup dahsyat. Sampai orang neraka lagi, dengan pukulan malaikat lagi. Iya san. Baiklah, kita pergi pada ayat yang terakhir. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Allahu Akbar. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang-orang yang kufur engkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh suatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Tak ada apa sia-sia. Ya Allahu Akbar. Tengok munasabah. Munasabah ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat 17. Macam-macam azab diterima oleh puak kafir. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan ayat ini, orang kafir ni bukan tak ada kebaikan dia buat, banyak dia buat, tapi kebaikan dia tu tak berfaedah, tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla untuk mendapat faedah, tak ada nilai. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah selamatkan kita daripada buat amalan yang sia-sia, na'udzubillah. Maka di sini dibuat satu analogi yang mudah supaya kita faham. Apa dia? Tengok, belajar. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim, ay masalu a'malil ladzina kafaru bi rabbihim. Bandingan amalan puak-puak kafir dengan Tuhannya, karamadin, seperti abu yang diterbangkan oleh angin. Kita abu ni, abu kering, angin tiup, tak tahu apa.
falam yabqa minar ramadi syai'. Demikianlah amalan-amalan kebaikan yang dibuat oleh orang kafir. Ramai orang kafir ni buat kebaikan, ramai tak ramai? NGO non muslim banyak, tapi jadi debu amalan kebaikan dia. Satu. Tafsir yang kedua, kata Ar-Razi kata apa? Ar-Razi kata amalan yang dia buat tu, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau kita tanya puak kafir, mu duk sembah berhala, duk ni, ada faedah ke tak? Oh, banyak faedah. Dia nak taqarrub, zulfa ilallah, nak mendekat diri pada Allah Ta'ala. Macam-macam dia punya perasaan, macam-macam dia punya andaian, tapi andainya dia tu tak betul, sebab dia di atas landasan yang salah. Maka dua-dua tu, sama ada kebaikan yang dia buat, charity yang dia buat, bantu orang buat ni, semua tu haba' mansurah, ataupun amalan yang dia buat, amalan itu pun tidak diterima oleh Allah sebab amalan syirik yang tidak berdasarkan kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok amalan buat kafir ni berat tau, berat. Tapi apa boleh buat, tak jadi apa. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala bandingkan amalan itu seperti hari diterbang oleh debu yang diterbang oleh angin, tak ada apa. Masya Allah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu ala syai'. Tak ada faedah apa yang diusahakan. Tengok nota di bawah 469. Kerana segala apa yang telah mereka usahakan itu tidak berdasarkan kepercayaan yang betul benar, dan tidak pula menurut jalan yang berfaedah, jalan Nabi SAW, atau mendatangkan sebarang kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, yang menyebabkan tak jadi gapo. Nauzubillah minal khizyan. Kita minta Allah selamatkan kita lah. Allahu Akbar. Minta selamat kita. Baiklah. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Jadi banyak amalan dia ingat dia betul, dia ingat dia baik, tapi amalan itu salah. Bila amalan salah, tak jadi apa dah lah, tak ada value kata orang, tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab mereka buat satu benda yang tidak berfaedah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ringkasan tafsiran ringkas. Sekarang kita mencari faedah, 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Baik. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna min ghairikum. Kafir buat keputusan dua ya. Berhenti dakwah ni, ataupun kami keluarkan kamu, ataupun memberhenti dah, taubatlah balik semula ke agama untuknya ni. Di sini kata ulama tafsir, tatajalla, terserlah, terzahirnya hakikat peperangan pertembungan di antara Islam dengan jahiliyah. Bertembung antara Islam dengan jahiliyah. Orang jahiliyah tak akan terima Islam. Orang jahiliyah tak akan terima Islam. Islam tak boleh menerima jahiliyah. Kita akan berlawan. Maka para jemaah sekalian, pertembungan ini tak boleh diundur. Pertembungan ini tidak boleh diundur ke belakang sama sekali. Pertembungan ini tidak boleh undur ke belakang sama sekali. Kita kata lawan, tetap lawan. Jadi tak usah duduk takut lah. Mana kita ancaman-ancaman yang dibuat oleh puak kafir, itulah ancaman yang
yang perlu ditentang dan dilawan. Kalau tidak, dakwah Islam ini tak akan berkembang mana-mana, sebab tak ada Nabi yang tidak ditentang oleh kaumnya. Tak ada Nabi. Mana Nabi mari tiba-tiba satu kampung masuk Islam, semua terima belaka, baik. Tak. Kata orang, jalan kita, jalan dakwah ini tidak dihampa dengan permaidani merah, tapi mungkin di sana akan tumpahnya darah yang merah. Allahu Akbar. Darah akan tumpah, permaidani merah tak ada. Nak senang, cari jalan lain. Pergi cari jalan lain. Betul itulah kita tengok hari ini pun pertembungan sirak di antara orang yang nak menegakkan sunnah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang ikut arus imma'ah, kata orang. Hak tu lebih senang, tidak ditentang, di hadapannya terbentang luas jalan-jalan kesenangan, masuk TV, masuk radio, masuk tu, masuk ni, semua boleh. Tapi kalau orang nak bawa yang benar, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggulah di sana onak dan duri yang begitu dahsyat, yang begitu banyak, sukar. Kita tengoklah, kalau duri-duri yang kecil-kecil sekadar kemuncuk di tepi jalan, langgar je lah. Tapi kalau besar-besar kita rasa tak mampu, sabar, berhenti dulu. Kata di para pendakwah, kita ibarat seperti bawa kereta di traffic light. Kalau api merah, jangan langgar, slow, berhenti kereta, enjin jangan mati. Maknanya motor sedut rempuh masuklah, tunggu dulu, ada peluang hijau kita jalan. Maknanya dakwah ni kena ada seni. Jangan duk kerah lengan ya. Ada setengah pemuda-pemuda ni duk kira nak lawas macam. Kita tak kuat. Imam Bukhari, imam yang besar pun mati, terbuang dari negeri, walaupun akhirnya terbilang di pelosok dunia. Kata orang, Imam Bukhari terbuang tapi terbilang. Dakwah penjual-penjual dakwah sunnah ini sabar. Hari ini kita dibenci oleh sebahagian orang, mungkin akhirnya Allah Ta'ala angkatkan darjat yang lebih baik. Sama ada di dunia orang tak kenal, tapi biarlah kita di sisi Allah menjadi orang yang disayangi. Baiklah, faedah yang kedua, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Jadi bila ancaman tu kuat, Allah Ta'ala beritahu pada Rasul, sabar. Tengok munasabah ayat lepas ada kaitan sabar dan tawakal. Ingat ayat yang ke sebelum tu, ayat 12, Allah kata apa? Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkal mutawakkilun. Yang pertama, pendakwah kena sabar. Yang kedua, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dua alat ini tak mungkin kita tinggal. Jadi kalau kata di para ulama, ayat ini menunjukkan bahawa man tawakkala ala rabbih fi dafi aduhi kafahu Allahu amra aduh. Siapa dia tawakal pada Allah Ta'ala untuk menentang musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, kafahu, Allah Ta'ala akan jaga, akan beri pertolongan untuk dia menghadapi musuhnya, insya-Allah. Kerana itu para jemaah sekalian, Allah Ta'ala beri kepada syarat dianya apa? Syarat dianya liman khafa maqami wa khafa wa'id. Tengok ayat selepas pada tu, mereka dapat kemenangan, tapi siapa mereka? Khafa maqami wa khafa wa'id, orang yang betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla. Takut nak bertemu dengan Allah dengan bawaan yang salah, takut azab Allah Ta'ala kalau mereka melakukan maksiat dan mungkar. Ingat, kita duduk situlah. Allahu Akbar. Jadi biar kita takut kepada Allah Ta'ala, jangan kita berani menentang hukum Allah. Baik, faedah yang ketiga,
Ayat yang sama. Kafir bagi dua option saja. Mau berhenti dakwah atau la ta'udun nabi millatina, balik semula kepada agama tok nenek. Ayat ini seolah-olah gambaran bahawa Nabi Rasul itu sebelum dia berdakwah, sebelum terima wahyu, dia sesat, dia kafir juga. Gitu kah? Jawab dia tidak. Allah Ta'ala tak akan biarkan orang nak lantik jadi Rasul pernah melakukan syirik. Tak. Allah jaga dia daripada kecil sampai ke dia jadi Rasul, sampai ke dia mati. Kata di ahli qasidah, hafizal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada sawnan lismih tarakus sifaha falam yusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizal ilah, Allah Ta'ala jaga Nabi daripada keturunan dia lagi sampai ke tak ada. Jadi ayat ini bukan maksudnya Nabi itu pernah syirik, pernah kafir. Tidak. Cuma oleh kerana di peringkat awal Nabi tak cakap bab tauhid, puak-puak kafir ke yak ke macam ke, Nabi itu serupa dengan dia. Awak dulu kan tak cakap benda ni. Bila pula mu ni masuk hati mana pula mari doa tauhid ni, syirik ni, apa benda ni. Jadi tak salah, balik semula ke agama tok nenek kita, sembah berhala dan sebagainya. Itu andaian mereka. Bukanlah Nabi itu pernah melakukan perbuatan syirik. Tidak. Ini penjelasan kepada ayat la ta'udun, balik semula bagaimana balik kepada kafir. Itu andaian mereka anggapkan dulu tak cakap bab tauhid ni. Ingat kau sempurna kita, rupanya dak. Dia mereka ni bukan tauhid, mereka ini sebenarnya bukan syirik, cuma masa tu belum cakap lagi sebab tak ada wahyu. Nabi pun tak tahu. Itu cara dia. Kecuali Nabi anak Nabi macam Nabi Yusuf anak Yaqub anak Ishaq anak Ibrahim. Itu tak apa, susu galuh dia tak awal lagi orang tahu dah dia punya keluarga tauhid, nah, alhamdulillah. Yang keempat, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam, kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Ulama tadabbur dia sentuh satu perkataan az-zalimin, kami akan binasakan orang zalim. Allah tak kata dalam ayat ini aku akan binasakan semua kafir. Dah, az-zalimin, yang zalim. Lish? Sebab orang kafir itu ramai. Bukan semua kafir dibinasakan. Hak dibinasakan kafir yang zalim, yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan. Ramai kok kafir tak binasa. Tapi kalau dia lawan, dia zalim, binasa. Maknanya bahayanya sifat zalim. Kata ulama, bahayanya sifat zalim tanda ini. Sama ada orang itu kafir ataupun masuk agama Islam sendiri, yang zalim kepada orang, dia juga akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia juga akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam kitab sejarah buku Mekah ni, ketika menceritakan tentang apa? Cerita Abrahah nak serang Kaabah. Allah Ta'ala sebut wa man yurid fihi bil hadim bi zulmi nuziqu min azab. Siapa dia cuba nak buat benda tak baik di Mekah, kami akan timpakan azab. Maka ulama mengatakan di antara contohnya apa yang berlaku pada mendiang Abrahah. Dia mari nak binasa Kaabah, habis dia punya mati. Ingat molek kan? Jadi orang di Mekah niat baik-baiklah. Jangan niat nak scammer, nak tipu orang, nak tu nak ni, jangan.
Cuma apa yang berlaku sehari dua ni dengan pembatalan penerbangan, jadi kita doalah awadahumullah, Allah Ta'ala ganti yang terbaiklah kepada syarikat-syarikat travel agent yang ikhlas dengan kerja mereka, bukan niat nak menipu, tapi mereka telah terkandas. Allah Ta'ala ganti yang baik, awadahumullah, Allah Ta'ala ganti yang baik insya-Allah. Nak kata gua nak kau tu bebata. Hok naik Qatar Airways, kota penerbangan kota tu airport. Pasal nak beli tiket lain, pula berapa harga. Anda duk baca dalam berita ada syarikat menanggung 100,000 rugi, ada yang banyak lagi. Allahu a'lam. Allah Ta'ala lah ganti yang terbaik dengan niat yang baik insya-Allah. Baiklah. Yang pentingnya ayat ini menunjukkan bahayanya zalim. Yang terakhir, yang kelima, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istadat birrih fi yawmin 'asif. Bandingan amal orang kafir seperti debu yang ditiup oleh angin. Tadi kita dah bahas panjang dah tadi di awal perbincangan dalam tafsir. Apa dia kata? Amal orang kafir ni dua saja. Amal orang kafir ni dua. Sama ada amalan baik yang dia buat, kebaikan yang dia buat. Tak, dia kafir tapi dia pergi tolong orang, dia charity sana, dia NGO sini. Banyak NGO yang non-Muslim kuat. Baru ni hok naik kapal tu, kapal dia panggil Sumut Flotilla baru ni. Banyak orang bukan Islam nak pergi tolong Palestin. Waktu tu ana berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, biarlah mereka ni menerima Islam. Kalau dia mati kena bom ke, kena tenggelam kapal dia ke Yahudi ke, dia masuk syurga dengan sebab Islam. Tapi dia tak boleh masuk syurga dengan sebab charity saja. Tak boleh syurga, tak lepas. Maka rugi besar dia. Jadi dengan cerita Sumuk nak pergi pula ni, bagi ana lah cara peribadi, muhasabahlah dulu. Hak kita buat baru ni, berbulan-bulan dalam laut, berapa banyak kos tamat, apakah kejayaan yang kamu dapat? Dapat buka mata pada masyarakat. Habis setelah masyarakat buka mata, apa yang dapat kepada Palestin? Itu muhasabah. Kita tak condemn kerja orang, tapi kita nak muhasabah. Kalau cakap seronok je, boleh buat media saja, iklan saja dengan Sumuk ni, lepas tu tak ada kesan apa-apa. Orang Palestin pun tak dapat sekeping panado pun tak dapat sampai kepada mereka. Jadi apa yang tujuan kita? Muhasabah lah, muhasabah. Sebab banyak juga risiko tu. Lebih-lebih lagi anak-anak perempuan orang Islam yang naik kapal tanpa mahram, banyak juga kena fikir kan? Jangan kita duk, iyalah kita nak buat macam-macam nak tolong Palestin, tapi biarlah kita buat dengan cara yang betul, mengikut syariat. Baik, yang kedua, kesalahan yang kedua puak kafir ni, i'tiqad dia yang salah, dia anggap itu betul. Syirik dia tu dia anggap dia betul, perbuatan salah betul. Jadi kita orang Islam kena belajar dalam bab ini. Tulis kata-kata Ibnu Mas'ud. Tulis pelajar. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda molek tapi tak kena tepat. Kita ni banyak kita nak benda baik tak? Orang nak buat baik, apa salahnya? Kita anjurkan majlis tu, majlis ni. Anjur tu ada ibadat tu, tapi tak ada pun kesan sunnah Nabi ajar benda tu. Kita kata kenapa kita nak buat dalam ibadat ni, kita ikut pada dalil, bukan ikut pada orang, bukan sentimen tu. Nah, jadi kita kata Ibnu Mas'ud tu jelas, dia kata berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa tempat, tak kena lorong sebab tak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ihya'us sunnah. Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Walaupun tidak popular dalam masyarakat, amalan kita tidak dipersetujui oleh orang, tapi biarlah yang kita buat itu ada sandaran, ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh orang panggil semangat. Mudah-mudahan amalan kita tidak menjadi satu perkara yang berterbangan tanpa landasan. Allahu akbar. Baiklah, inilah yang kita bimbang. Kam min muridil khairil yusibhu. Ramai orang nak benda baik tapi tak kena cara.
Jangan kita buat seperti kata orang, benda baik apa salah? La. Benda baik dalam bab kehidupan silakan. Benda baik dalam ibadat perlu pada dalil. Wallahu a'lam. Kita akhiri perbincangan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok ayat 19 kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.